Hello semua. Okey, untuk video kali ni saya nak tunjuk cara untuk overhaul bagi motosikal Y15. Okey, motor saya ni kalau tengok, oi dah kotor, dah leaking sana sini. So, ini adalah tujuan saya untuk buat overhaul. Okey, step pertama, saya akan buka bahagian cover magnet clutch ni. Okey, kita gunakan skru saiz 8 untuk di sekeliling casing tu. Dan kita boleh ketuk casing ni kalau dia macam susah sikit nak buka. Ketuk slow-slow sahaja. Okey, sekarang ni saya nak buka skru untuk magnet menggunakan saiz 14. So, kita kena ada top wrench ya. Okey, so kita dah cabut skru, kita buka washer dan kita spray sikit W40 untuk melicikkan dan memudahkan magnet tu untuk tercabut nanti. Okey, ini adalah magnet puller. Korang kena ada benda ini untuk membuka ataupun mencabut keluar magnet. Okey, untuk magnet puller ni dia ada banyak jenis motor. Jadi untuk saya ni jenis motor Y15. Okey, sebelum korang jack keluar tu, korang jangan lupa masukkan cover untuk crankshaft ni. Yang bentuk pendek tu, dan korang baru boleh ikat dengan jack ni. Untuk jack ni ada yang jual, tak ada bagi sekali tau cover yang untuk jack crankshaft tu. So korang beli je kat link yang saya bagi ni. Dekat bawah. So korang masukkan 3 skru tu, pastikan skru itu diikat dengan sama rata. Jangan sengit-sengit. Kalau sengit nanti masalah juga nak keluar. Lepas tu baru masukkan skru yang tengah tu, dan korang lah pakailah top wrench untuk jack keluar. Okey, untuk magnet ni kalau Y15 ada setengah motor tu memang susah gila nak buka. Untuk motor saya ni nasib baik dia mudah je. Sekali probe je dah tercabut. Okey, starter gigi tu korang dah boleh cabut keluar lah. Dalam tu ada needle bearing, dan washer nipis tu jangan lupa, jangan hilangkan. Dan gigi starter yang atas tu korang dah boleh cabut juga. Okey, dekat saya punya starter ni sebenarnya ada washer nipis lah. Dia dah terjatuh kat dalam. Korang kena simpan elok-elok lah. Sebab masa buka case tu, dia tercabut sekali. Dan washer nipis tu terjatuh kat bawah. Kat bawah situ. So, kita kena carilah kat mana satu tu. Okey. Okey, kita jumpa di part 2 di mana kita akan buka bahagian clutch. So, video saya akan buat pendek-pendek lah, part by part. Okay, kita jumpa di part 2. Klik kat sini. Ini adalah part untuk kita buka bahagian clutch.